Ayo rakyat Kedah, turunkan Sanusi. Sanusi jangan jadi Hang siapa gila? Dak hang siapa? Hang kira bam ke apa ni? Dia kalau wayang putih lagu ni selalunya isap gam. Bukan isap bam. Faham tak? Tu dia lah kata dia, baru lepas balik ke apa ni? Lain macam lama sangat nak balik ni. Ni dek 24 ni apa nak buat apa? Enggak Sanusi apa buat lah teram masalah. Bapa ni tu Sanusi pun kata gambar minta Stadium Rahman bagi ramai sikit. Tapak parking tu boleh masuk 50 orang lah. Tapi ingat duk pi claim pula 15,000 orang. Abang kat Abang Leman hang sekali, lepas pada buat himpunan 24 hari bulan ni, 25 pi Kuala Lumpur terus. Pi Kuala Lumpur. Pi jumpa dengan Pak Terry Hamba tu, bagi tahu bendera Malaysia jangan duduk atas dia abangang. Siap ejah lagi tu. Permohonan maaf, kenyataan minta ampun kepada raja-raja. Tak ada lagi ni. Berapa abad kat Pak Terry Hamba tu, Malaysia ni dia ada undang-undang. Dan ingat sama, habis saja 24 pi jumpa Pak Terry Hamba tu. Abang kata bendera Malaysia jangan duk buat lebih kurang babi. Kata lagu tu. Gamak hantar gamak nak kata babi, hantar weh barwa. Itu bendera Malaysia. Jangan duk pi duduk. Kalau tak sengaja, bukan lagu tu cara dia. Dengan jelas sampai orang di belakang nak kena main bisik, bendera Malaysia baru anak haram weh, yang hampir duduk buat apa? Apa dia ni? Habis perhimpunan tu, pi jumpa Pak Terry Hamba tu. Bagi tahu dia, kalau nak kata nak jadi babi kampung, jangan dalam ini Malaysia. Faham? Ni 24 ni pemik Stadium Rahman. Nah, MB Sanusi bagi dah tu. Minta mohon. Gamak bengak bodoh sangat. Kau tu nak buat surat, DM aku. Abang angkat hang sekali Leman tu. Tauti buat surat bagi tahu. Kita nak tolong bagi buat. Kan cerdik tu. Tiba-tiba Istihan menang. Mahkamah mana yang kata hang menang? Baru tu. Apa ni? Bukan cakap pemimpin je penipu. Ni anjing pun menipu. Tu lah kata. Jadi anjing baru kapiak. Kau dia dibangang lah. Bodoh tak ada hari.